Bayangkan, tengah ada meeting penting dengan VVIP, tiba-tiba staf anda buat hal yang memalukan syarikat. Apa tindakan anda sebagai ketua? Ini kisah Nuaiman bin Amr dan unta milik tetamu Rasulullah. Satu hari, seorang pembesar datang bertemu baginda dan menambat untanya di luar. Sahabat-sahabat lain yang tengah lapar berseloroh dengan Nuaiman. Alangkah bagusnya kalau kita dapat makan daging unta ni. Tanpa fikir panjang, Nuaiman terus menyembelih unta tersebut. Niatnya hanya nak bagi kawan-kawan makan. Bila tetamu tu keluar dan nampak untanya dah jadi daging, tetamu tu pun mengamuk. Tapi Rasulullah tidak melatah. Baginda tidak memaki Nuaiman di depan tetamu itu. Sebaliknya, baginda terus membayar ganti rugi harga unta tersebut dengan nilai yang lebih tinggi, menenangkan tetamu dan kemudian mencari Nuaiman untuk setelkan secara dalaman. Baginda hanya tertawa melihat gelagat Nuaiman yang cuba menyorok dalam sebuah lubang yang ditutup dengan pelepah kurma. Dalam bisnes, kisah Nuaiman jadi pedoman. Ada kalanya tugas pemilik bisnes kena jadi chief troubleshooter. Bila tim buat silap, pemimpin yang hebat tidak akan menuding jari di depan klien. Selesaikan masalah, jaga nama baik bisnes dan didik pasukan dengan berhikmah.